Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ilya dan sahabat-sahabat saya. Pada hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Aktiviti bermain olok-olok dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 tahun di Pontian. Latar belakang kajian. Bermain olok-olok merujuk kepada aktiviti bermain yang menyerupai situasi sebenar dengan menggunakan imajinasi seperti memainkan peranan tertentu atau mencipta senario. Aktiviti ini penting untuk kanak-kanak kerana ia membantu meningkatkan kemahiran komunikasi sosial, termasuk kemampuan berbual, berkongsi idea dan memahami emosi diri serta orang lain. Selain itu, ia mendorong perkembangan linguistik, kognitif dan sosial sekaligus menyokong proses pembelajaran dan penyesuaian kanak-kanak dalam persekitaran sosial. Penyataan masalah, kurang pendedahan dan penyelidikan tentang bermain olok-olok di Malaysia. Semasa melakukan kajian ini, saya dapati bahawa artikel dan jurnal berkaitan dengan bermain olok-olok di Malaysia yang diterbitkan dan dikeluarkan daripada Malaysia amatlah sedikit berbanding dengan negara-negara luar. Objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian iaitu yang pertama, meneroka jenis bermain olok-olok yang ditunjukkan oleh kanak-kanak berusia 5 tahun. Dan yang kedua, menentukan kekerapan kanak-kanak bermain olok-olok mengikut jenis. Soalan kajian. Yang pertama, apakah jenis aktiviti olok-olok yang ditunjukkan oleh kanak-kanak berusia 5 tahun di Pontian? Yang kedua, berapakah kekerapan kanak-kanak berusia 5 tahun bermain olok-olok mengikut jenis? Kepentingan dan batasan. Kepentingan, memberikan manfaat kepada kanak-kanak. Yang kedua, memberi panduan kepada guru dan juga ibu bapa. Dan yang ketiga, peningkatan kualiti pendidikan awal. Dari segi batasan pula, terhad kepada kanak-kanak 5 tahun di kawasan Pontian seramai 15 orang dan jangka masa pendek di mana pemerhatian selama beberapa hari tidak mencukupi untuk mengesan perkembangan bermain olok-olok dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 tahun. Kerangka konseptual. Yang pertama, tajuk aktiviti bermain olok-olok dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 tahun di Pontian. Seterusnya, kurangnya pendedahan dan penyelidikan terhadap bermain olok-olok di Malaysia. Taksonomi bermain olok-olok oleh Button dan meneliti dan mengkaji bermain olok-olok dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 tahun di Pontian. Teori utama, Taxonomy of Pretend Play oleh Button, merupakan rangka kerja yang digunakan untuk mengkategorikan jenis-jenis bermain olok-olok pretend play berdasarkan tahap kerumitannya. Taksonomi ini membantu memahami bagaimana kanak-kanak berinteraksi dengan persekitaran mereka dan mengembangkan kemahiran kognitif serta sosial melalui permainan olok-olok. Bagi justifikasi teori, terdapat dua kategori utama dalam teori ini, iaitu yang pertama, Functional Play with Pretense, FPP, iaitu di mana kanak-kanak menggunakan objek seperti fungsinya tetapi dalam konteks olok-olok. Contohnya, kanak-kanak memasak menggunakan set permainan memasak dan berpura-pura makanan itu adalah nyata dan sebenar. Kedua, kanak-kanak menggunakan set doktor mainan untuk memeriksa kesihatan kawannya. Kategori yang kedua pula adalah substitution, di mana kanak-kanak menggunakan objek sebagai pengganti kepada sesuatu yang lain. Bawah kategori ini terdapat 3 lagi pecahan, iaitu yang pertama adalah object substitution, iaitu OS, menggunakan objek sebenar sebagai pengganti untuk sesuatu yang lain dalam bermain olok-olok. Contohnya, kanak-kanak menggunakan sudu sebagai mikrofon dan yang kedua, kanak-kanak menggantikan pembaris sebagai pedang. Yang kedua adalah Imagining Absent Object IAO, iaitu membayangkan kewujudan objek yang tidak ada secara fizikal. Sebagai contoh, kanak-kanak membayangkan makanan di atas pinggan dan memakannya. Selain itu juga, contoh yang boleh saya beri adalah mengacau cawan menggunakan sudu walaupun tiada air di dalamnya. Dan yang terakhir adalah Assigning Absent Attributes, iaitu AAA, di mana kanak-kanak memberikan sifat atau ciri kepada objek yang tidak sebenarnya dimiliki oleh objek tersebut. Sebagai contoh, kanak-kanak mengatakan teddy bear berasa sakit jika dimainkan dan memerlukan ubat.
Dan yang kedua adalah mengatakan kereta mainan letih setelah bergerak terlalu lama. Perkaitan teori dengan kajian. Yang pertama, bermain olok-olok dan kemahiran sosial. Social pretend play dalam taksonomi Barton menekankan bermain secara kolektif di mana kanak-kanak melibatkan rakan sebaya dalam naratif yang kompleks. Dalam kajian, perkembangan kemahiran sosial seperti berkongsi peranan ataupun komunikasi dan kerjasama dapat dikaji melalui aktiviti bermain secara berkumpulan. Contohnya, bermain rumah-rumah melatih mereka memahami norma sosial. Dan yang kedua, imajinasi dan kreativiti kanak-kanak. Kategori seperti imagining absent object iaitu IAO dan assigning absent attributes iaitu AAA menunjukkan kemampuan kanak-kanak untuk berimajinasi dan memberi ciri khas kepada objek atau situasi. Dalam kajian, aktiviti olok-olok boleh dianalisis untuk mengukur tahap kreativiti dan imajinasi kanak-kanak. Contohnya bagaimana mereka menggunakan bahan biasa seperti kotak untuk membina naratif kompleks. Reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian saya adalah kualitatif di mana saya akan menjalankan pemerhatian di tadika untuk menganalisis dan memerhati kanak-kanak bermain olok-olok tanpa kontak fizikal. Sampel dan lokasi. Sampel yang dilakukan dalam kajian saya adalah purposive sampling iaitu kanak-kanak berusia 5 tahun dan lokasi adalah tadika Little Khalif, Benut, Pontian, Johor. Instrumen kajian, yang pertama adalah penyelidik, kedua adalah protokol pemerhati, ketiga senarai semak pemerhatian dan yang terakhir adalah telefon pintar. Prosedur dan analisis untuk saya melakukan pemerhatian di tadika. Yang pertama adalah mendapatkan kebenaran daripada pihak tadika. Kedua, mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa untuk merekod anak mereka. Dan ketiga, mendapatkan kebenaran daripada kanak-kanak tersebut itu sendiri. Keempat, memberi kanak-kanak bermain. Kelima, merakam kanak-kanak bermain. Dan yang terakhir adalah menganalisis data iaitu kualitatif, menganalisis data secara deskriptif. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.